A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang menjadi benteng pelindung urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang menjadi tempat kembalinya kami. Jadikanlah baki kehidupan ini sebagai tambahan, iaitu peluang bagi kami dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan daripada segala kejahatan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri daripada perkara-perkara yang dilarang, dan kemahuan dunia serta merasa kecukupan terhadap rezeki yang Kau kurniakan, ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kami berlindung dari kami berlindung kepadamu daripada sifat lemah, sifat kemalasan, sifat pengecut, sifat kedekut dan nyanyuk serta siksaan kubur. Ya Allah, kurniakanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan dan sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah yang terbaik dalam mensucikannya dan Engkaulah yang melindunginya. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada jiwa yang tidak puas kepada perkara duniawi, dan daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makanin ala aduwihim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah wa ba'd. Okay. Buku doa ni Ustazah dah kongsi, nanti boleh baca lah. Kalau ada kemudahan untuk nak print out, lagi baguslah supaya senang nak baca kan. Ini macam agak payah sikit nak baca kalau kita letak dalam handphone ke, kan, dalam laptop ke. Kalau kita dah print mungkin sambil-sambil atas perjalanan LRT ataupun mana-mana kita boleh buka dan baca sepanjang Ramadan. Tak semestinya waktu nak berbuka puasa je kan. Sebab kadang-kadang dekat nak buka puasa tu kita lebih-lebih lagi ni macam-macam kan. Nak duduk bangun lagi, nak duduk bangun lagi, nak duduk bangun lalas, tinggal seminit lagi nak azan. Kan baru boleh duduk. Jadi kita boleh ambil peluang untuk membaca doa ni, maksudnya bila-bila saja sepanjang Ramadan. Sebab Ramadan ini memang seluas-luasnya rahmat dan tempoh untuk Allah, maksudnya waktu yang sangat luas untuk dimakbulkan doa. Sebab sepanjang Ramadan adalah doa dimakbulkan. Cumanya ada yang lebih makbul, iaitu hampir nak berbuka dan sebagainya. Cuma kalau kita
merasakan bahawa kadang-kadang tak sempat dan sebagainya, maka kita boleh adjust lah kan, kita boleh susun berdasarkan apa yang kita boleh lah. So banyak yang kat dalam ni mungkin kadang-kadang ada yang kita tak pernah baca kan. Macam ni dia agak macam kita kena mula daripada sekarang lah kan. Baca pelan-pelan sampailah di bulan Ramadan ni, dalam 6 hari lagi ni kita dapat baca dengan lancar. Ni pun macam doa ni kita jarang dengar apa nama imam baca, ataupun kita juga jarang baca kan. Jadi kita kena baca daripada awal supaya kita lancar. Dan kita boleh juga baca dia punya terjemahan. Ni lagi panjang lah kan. Ni juga antara doa-doa yang Nabi selalu baca, cuma biasanya untuk imam dia tak akan baca lah sebab panjang kan. Tapi kita ada 30 hari. Kalau kita ni bahkan 30 hari, sehari 24 jam. So kita boleh kalilah 24 jam kali dengan 30 hari. Berapa jam kita ada kan. Jadi mungkin boleh cuba baca daripada doa yang pertama sampailah doa yang terakhir ni, doa yang ke-28 ni, tengok berapa minit. Ini dah akhir dah 29 ni. Dah selawat kepada Nabi kan. Cuba kita baca sekarang ni daripada 1 hingga 28 ni, berapa lama kita perlukan. Okay, jadi kita boleh bagi sikit-sikit. Doa ni mungkin pagi bahagi kepada 5 salat waktu pun boleh. Ataupun kalau kita ada kelapangan, separuh ke, tengok kelapangan yang ada pada kita lah. Cuma Ustazah, ya, yang ma Hana. maaf Ustazah terpotong. Nak tanya Ha, Ustazah, buku ni ada tak dekat yang bercetak, ada tak? yang bercetak Ustazah tak pernah cari. Cuba Hana cari dekat online, dekat Ya. apa nama tu, dekat apa yang biasa kita beli tu, Shopee. Shopee. Shopee ke Oh, okey, apa-apalah. nanti nak cari sebab Ah, tak ah, tahan mata nak baca online betul. lama-lama. Kalau ada buku ni lebih senang. Betul. So, Ustazah tak ada yang version yang printed. Dan Ustazah pun tak pernah Ha. cari. Biasanya Ustazah kalau kat rumah ni Ustazah print je bagi anak-anak. Maksudnya Hmm. hari ni orang ni baca, esok orang ni baca, jadi sambung-sambung. Jadi Hmm, setiap hmm, orang akan hmm. baca lah. Ada macam tu. Ataupun Oh, kadang-kadang ayah dia okey. siapalah yang ada kan. Kadang-kadang Ustazah baca. Jadi kita apa nama tukar-tukar Hmm, hmm. supaya Okey, mereka okey. juga ambil apa nama tu, kita kata ambil ambil peluang lah untuk baca kan, dan kita Hmm, mengaminkan. hmm, hmm. So ni Okey. bab doa ni kenapa kita tekankan bulan Ramadan, kerana memang ia disebut secara khusus dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. So dalam ayat Ramadan ni nanti boleh tengok balik, kita dah pun membincangkannya pada tahun lepas kan. Tahun lepas ayat dia adalah ayat 183 ni, mula daripada 183 ni sampailah 187, 86 ni. Ni 183 sampai 186 di muka surat 28 ni. Dan tentang doa ni memang ada satu yang khusus Allah sebut tentang doa. Sebab tu kita kena prepare dengan buku-buku yang mengandungi doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Ada juga buku-buku yang ditulis dengan doa daripada Al-Quran. So kita gabunglah, kita gabung. So hari tu ada janji nak kongsi, nanti saya tengok balik. So lupa tu. Doa-doa yang dikumpulkan daripada Al-Quran, daripada Al-Fatihah sampailah ke An-Nas. So kita apa nama, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq juga adalah doa lah. Cuma Nabi gabungkan 3 surah kan. Surah yang pertama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebagai pujian kepada Allah dan kita kata apa, mengesakan Allah, tidak menyekutukannya sama sekali. Jadi diikuti dengan permintaan lah lepas tu dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan dia termasuk dalam zikir-zikir pagi yang kita baca dan zikir-zikir petang yang kita baca, dan juga termasuk dalam wirid selepas setiap kali salat fardu kan. Jadi itu juga adalah doa yang maksud, doa yang Nabi SAW memang baca setiap kali selepas salat. Okay. Zikir lah. Doa ni boleh
kita sambung dengan buku doa yang kita ada lah. Okay. InsyaAllah malam ni kita akan tengok dalam surah Al-Baqarah juga. Sebagaimana biasa kita nak baca dulu Al-Fatihah insyaAllah. Cuma ingatkan Ustazah, kita nak sebut sedikit, Ustazah nak share sedikit satu hadis tentang Ramadan lah. Sempena kita nak sambut Ramadan ni. Di akhir perbincangan kita tentang ayat 222 tu, kita nak tengok sedikit tentang Ramadan. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita dah sampai ayat 222. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Okay, Alhamdulillah. Kita ambil dua-dua dulu, insyaAllah. Okay, boleh? Siapa yang nak mulakan tadarus kita malam ni? Okay, silakan. InsyaAllah kita ambil ayat 222 sebab tadi kita kata saya nak kongsi sedikit kan tentang Ramadan. Saya baca Ustazah. Boleh? Abali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dekat sini dekat qul ni Puan Nazia kena berhati-hati sikit lah sebab dia kadang-kadang dia turun lidah tu dia dengar bunyi. Macam qalqalah jadinya. Dia jadi macam pantun lah, macam qalqalah. Cuma dia tak ada qalqalah lah, dia jadi macam qul lah. Jadi qul lah. Qul kita lekatkan je, lepas tu qul huwa. Qul huwa. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurun. Okay. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. Okay. Kalau tak ada nafas tak panjang, berhenti je dekat sini. Dekat فإذا تطهرت. Tatahharut. Matikan jenuh ni. Lepas tu ambil dekat
Fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Sebab ini agak panjang kan, sebab dia agak mengambil nafas dekat sini kan. Sebab kita nak matikan, kemudian kita nak bariskan. Nun ni pendek, kemudian nak sambung dengan fa ni. Jadi dia macam ambil masa kat sini lah. Jadi kita nak selamat, kita berhenti je kat sini. Okay. Faiza tatahharun Ah, fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. okay. Innallaha yuhibbul tawwab wa yuhibbul mutatahhirin. Okay, Alhamdulillah. Allah. Semua dengar jelas ke bacaan? Suara Ustazah jelas? Bacaan semua jelas? Jelas Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jadi boleh lagi siapa yang nak baca? Saya baca Siapa Ustazah. yang boleh Hana. Fadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض Okay. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Okay, Alhamdulillah. Betul tak Ustazah? Mahid tu tak tahu macam mana nak berhenti sebenarnya. Berhenti dia. Lidah tepi tu dia naik je ke atas. Dia tak payah turunkan. Turunkan tu bila kita nak bunyikan wa ni. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kita berhenti macam tu. Kita lekatkan ujung tepi lidah kita yang tepi tu kan. Kan ke daun lidah kita kan ada sebelah sini kan. Kita angkat ke bahagian gusi atas tu, kita lekatkan je. Bila dah lekat tu, kita mula je terus. Kita berhentilah kan. Kalau macam cuba dengar Ustaz baca. Qul huwa adham fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kan tak ada pantulan kan? Dia kena letak lidah tu kat Lekatkan tepi. je. Lidah angkat. Lidah tu dia yang tepi lah, angkat ke atas tu, ke atas geraham tepi tu, biar dia lekat je situ. Baru tak ada Lepas tu pantulan. lepas tu kita mula dengan wala taqrabuhunna ni ayat baru. Okey. Okay. Okey, faham. Terima kasih Ustazah. Sama, Alhamdulillah. Boleh kan? Maksudnya dah faham kan? Maksudnya lekat tu dia akan habislah, mati dekat situ. Lepas tu baru kita turunkan balik untuk bunyikan yang ayat seterusnya ni. Ini pun sama. Yatahur. 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 Kalau saya baca fil mahid tu jadi tak Ustazah? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jadi tak? Okey lah tu, dah lekat tu. Okey. Okey, faham. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Kalau Hana nak tebalkan sikit, penuhkan lagi sikit dia punya udara kat dalam tu. Dia akan jadi tebal lah. Tadi dah tebal dah, cuma kurang. Jadi macam mana nak tambah tu, banyakkan sedikit angin dalam mulut tu. Okey, Kita hold angin tu, jadi dia akan jadi tebal. Jadi tebal. Okey, faham. Okey, ada lagi yang nak baca? Boleh? Ibu Daya?
Baru nampak muka Ibu Dayang. Assalamualaikum. Tadi Assalamualaikum gelap tak nampak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dengar Ibu. kan Ustazah? Ya, Ha? ya, dengar. Alhamdulillah. Dengar. Ah, ah. Alhamdulillah. Okey, silakan. Okey. Ayat 222, muka surat Ah, 35. okey. Okey. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض Kejap Ibu. ولا Kejap. Oi, Ibu, kejap ya. ah, Okey, orang ah, lain semua boleh dengar ke suara Ibu Dayang? Boleh. Dengar Ustazah. Okey. Ustazah punya line lah ni yang tak elok. Okey, teruskan Ibu, teruskan. okay. Hmm. ولا تقربوهن حتى يطهرن Yang tu tak payah dengar Bu. Okay. Tak payah dengar. Ya ولا tahur. تقربوهن حتى يطهرن Hur. فإذ Hur. Hur. Oi, Hur. Bunyikan ra mati tu. Hatta okay. yang tahur. Ya. Hur. Okay. ولا تقربوهن حتى يطهر Okey kah? Okey. Sambung. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Okey. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Okey, Alhamdulillah. Okay. Okey, boleh Alhamdulillah. lagi? Ada beza kan ni kan? Yatuhurna ni maksudnya darah tu dah berhenti lah kan? Kemudian yang ni tataharna ni darah berhenti dan dia mandi wajib. Jadi dia berbeza tu. Baris dia berbeza. Yang ni yatuhurna, yang ni tataharna. Okey, yang ni darah berhenti, yang ni dia darah berhenti dan mandi. Dan mandi wajib lah. Okey, tak apa itu sebab nak tengok dia punya baris dia berbeza kan. Tapi dia punya huruf dia sama ni cuma dia ni ya kan, ni ya, yang ni tak. Okey. Okey, boleh siapa yang lagi nak baca? Ada lagi yang nak baca? Ke dah tak ada dah. Zalina ataupun Jamila? Saya baca. Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن
فأتوهن من حيث أمركم الله Hmm. إن الله يحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله Hmm. العظيم. Sadaqallahul Azim. Okey, Alhamdulillah. Ada nak tanya apa-apa ke? Yang Pembacaan kul, kul tu letak kat langit je kan? Macam yang Fatihah mana? juga kan? Kul, Ah, kul. yang ra Ah, ni, yang ra yang mati ni ya? lam, lam. Oh, lam yang mana? Qul. Kul. Ah, dekat langit. Ah, Ah, qul. ah, sama Ah, dengan dekat Fatihah langit. lah je. Sama dengan? Fatihah. Sama dengan Fatihah sama. Alhamdulillah. Sama. Okay, terima kasih Okey. Ustazah. Sama-sama. Hmm. Okey. Ah, Baca. ah. Ya, 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 Jamilah. Tafadhali. Terima kasih, Balik, Ustazah. silakan. Aha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض Dia tak payah bunyi d. Anil Oh, mahid. Apa عن nama? Qul je. المحيض Qul je. قل جاء Anil mahid. عن Ah. المحيض Ah. ويسألونك عن المحيض Ah. boleh? Situ saja. Boleh. Boleh. Okay. Semula saja. Boleh. Auzubillahi minasyaitonir Ambil rajim. nafas dulu. Ambil nafas dulu. Steady. Okay. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay. ويسألونك عن المحيط Hmm. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط Hmm. ولا تقربوهن حتى يطهرن Hmm. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Dekat sini tak payah dengung Ni. Oh, Min min sebab nun ni dia ada mati tu kan. Jika ada mati tu dia tak payah dengung. Min haitsu min amarakumullah. حيث أمركم الله. Ambil kat sini fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. فأتوهن من حيث أمركم الله. Hmm. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Okay. صدق Cuma الله kalau العظيم. yang nun Ya, nun Ustazah. yang ada sabdu kan. Nun ni banyak ada sabdu ni nun yang ada sabdu ni, nun ni maksudnya kita dengung sampailah dia naik ke hidung tu, maksudnya dia memberikan satu ketenangan sebenarnya. Jadi kita enjoy je lah Oh, nun yang ada sabdu ni, jangan cepat-cepat. Contoh fa'tazilun fa'tazilun. معتزلون. Kita kan kalau kadang-kadang kita macam rasa berserabut, kita akan saja je buat bunyi kan. Saja kita buat bunyi dengung, betul tak? Betul saja. Sebab dia bunyi dengung tu bunyi yang macam mendamaikan. Bunyi yang boleh Baru release tekanan. baru tahu hari Ah, ini saja. jadi enjoy je lah yang dekat tu, yang dekat dengung tu. Oh, Ah, oh. ah, Terpakai untuk semua tempat ke Ustazah? semua Kalau tempat. Semua tempat oh, yang ni kan macam ni. ah, La taqrabuhun. Kan? Bunyi tak? bunyi betul. Bila dengar Ustazah baca tu rasa macam
Kenapa aku tak boleh buat macam tu? Sebab pendek maksudnya sekejap sangat. Jadi bagilah lama sikit. Okey, Janganlah okey. terlalu lama pula nanti terlena pula kan. Lama sikit je lah. Okey, okey, okey. Sampai kita boleh rasa dia naik dekat hidung tu. Sebab dia memberikan satu ketenangan, kedamaian. Jadi Betul, betul, kat sini Ustazah. banyak kan. Mm-mm. Wala taqrabun. فإذا تطهرن فأتوهن. Sedaplah Ustazah. Ha? Sedaplah, tenang rasa. Itulah. Kita pun nak rasakan, Ustazah nak bagi rasa. Okey, baik, Ah, baik. ah. InsyaAllah, insyaAllah. Banyak kat sini kan. Banyak kat sini nun ni ya Allah letakkan tanda tanwin ni. Nun sabdu. Innallaha yuhib. So Betul, banyak. betul. Enjoy je. Setiap kali ada dengar tu enjoy. Baik Ustazah, Macam baik, baik. InsyaAllah, insyaAllah. First time dengar. Itulah nak bagi rasa emosi tu kan. Sebab Quran ni dia penuh dengan emosi. Sebab kita kadang-kadang sebab kita tak faham kan. Jadi dia ada cara lah walaupun kita tak faham. Kita juga boleh beremosi juga bila baca ni. Okey. Okey. Betul, betul. Okey, nanti praktis tu bolehlah rasa lagi kan Ustazah. Ya. Lepas tu kalau macam nak pastikan tengok dia punya maksud dia. Apa maksud dia ni kan. Kenapa Allah ulang-ulang ni yang ada dia punya nun yang bertanwin ni. Jadi dia banyak cerita tentang perempuan lah ni. Perempuan kan banyak emosi kan. Ni perempuan ni semua. Hunna ni semua perempuan. Fa'tuhun ni perempuan ni. Hunna ni mereka perempuan. Betul, betul. Okey. InsyaAllah, insyaAllah Ustazah. Saya ingat insyaAllah. Okey. Terima Ada kasih lagi? Ustazah. Sama. Okey. Ada lagi tak yang nak baca? Kak Ina. Kak Ina belum masuk ya? Kak Ina, Dua-dua Kak Ina. kereta saya Ustazah belum on the way nak balik rumah. Dah Okey, sampai di boleh. rumah. Farah nak baca ke? Kalau Farah tak baca, Ustazah nak jelaskan okey. sikit lah sebab kita nak ambil masa sikit untuk hadis tentang Ramadan. Tak apa Ustazah, silakan Ustazah. Okey, boleh. Okey, dekat sini adalah salah satu rangkaian kepada ayat yang bermula dengan persoalan. Wa yas'alunaka. Dan mereka bertanya kepada kamu. Mereka ni dia open lah. Maksudnya sama ada mereka yang beriman ataupun ahli kitab. Sebab ahli kitab pun macam mereka dalam Taurat ada juga hukum hakam berkaitan dengan wanita yang haid. Okey. Mahid kita sebut haid kan. Haid tu adalah darah haid tu lah. Okey, dekat sini yang ditanya adalah Allah gambarkan kat sini adalah mereka bertanya tentang wanita yang haid. Tapi dekat sini Allah jawab tempat keluar haid. Dia dalam mahid ni dia ada 3 maksud. Tempat keluar haid, dia boleh juga jadi darah haid. Kalau haid saja maksudnya darah haid itulah. Dia tak termasuk tempat keluar dia. So sangat spesifik kat sini. Dia panggil, kalau dalam bahasa dia panggil ismul makan. Macam kita sebut mal'ab. Mal'ab tu tempat bermain. Tempat nama kepada tempat bermain. Okay, kalau kita sebut apa lagi ya? Banyaklah. Jadi apa lagi tempat nama tempat. Okey, ni adalah nama tempat keluarnya darah. Jadi, nama tempat keluarnya darah dipanggil mahid. Jadi mereka tanya tentang darah haid dan wanita yang haid itulah. Tapi Allah nak spesifikkan yang Allah nak bicara kat sini adalah tempat keluar haid. Dekat situ sahaja yang dilarang. Okey.
Saya nak tunjuk sikit tentang apa sebenarnya isu dalam perkara haid ni dan apa kaitan dengan perbincangan Allah melarang lelaki yang beriman untuk berkahwin dengan wanita yang musyrik. Kan? Apa kaitan dia? Jadi kaitannya adalah ayat sebelumnya adalah larangan berkahwin dengan wanita musyrik, mengajar umat Islam supaya tidak meniru cara hidup orang musyrikin. Okay. Antara cara hidup orang musyrikin adalah mereka juga ada kepercayaan tentang wanita ketika haid. Jadi jangan ikutlah mereka. Sebab dekat sini Allah sendiri yang nak menghuraikan tentang apa hukum wanita haid. Okay. Bagi orang musyrik, maksudnya mereka menjauhi sepenuhnya wanita ketika haid. Maksudnya tak makan bersama. Mereka ni dikira najis. Keseluruhan badan dia, bukan tempat keluar tu saja. Jadi dia adalah satu yang sangat-sangat kita kata ekstrim. Bukan tu yang Allah nak. Jadi dekat sini Allah nak mengatakan bahawa dekat sini Allah nak beritahu tentang bagaimana tata cara hukum hakam berkaitan dengan wanita yang haid. Sebab jadi mereka ada keterlaluan kat situ. Lebih-lebih dalam menjauhkan diri daripada wanita dalam tempoh haid. Okay. Jadi dekat sini sebab itulah Islam ni Ustazah buat ringkasan daripada tafsir Ibnu Ashur tentang macam mana nak kaitkan ayat yang kita baca sebelum ni, larangan berkahwin dengan wanita musyrik, dengan ayat yang berkaitan dengan haid ni. Jadi dekat sini Islam menetapkan garis panduan yang jelas tentang perkara ini. Dan kerana ia akan berlaku setiap bulan kan. Setiap bulan kalau isteri dia, maka isteri dia akan haid, ataupun anak perempuan dia juga akan haid, ataupun ibu dia sendiri juga akan haid. Jadi wanita akan melalui tempoh beginilah kecuali yang belum haid ataupun dah menopause. Okay. Jadi Islam akan memberitahu tentang cara yang betul bagaimana menurut aturan Allah. Okey, kenapa ia penting? Sebab ketika masyarakat Islam berada di Madinah, mereka akan berinteraksi dengan Yahudi. Yahudi. Jadi timbullah persoalan para sahabat bertanya ni, yang saya katakan tadi, siapa yang tanya ni? Dalam riwayat mengatakan disebut beberapa nama lah di kalangan para sahabat yang datang kepada Nabi dan bertanya sebab mereka dengar macam-macam. Yahudi kata gini, Nasrani kata gini kan. Jadi mereka ingin mengetahui secara jelas bagaimana hukum hakam tentang wanita haid ni pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Lalu Allah turunkan ayat ini. Okay. Apa yang berlaku penduduk Yasrib, iaitu di kalangan mereka yang beriman, orang-orang Ansar dan juga orang-orang Muhajirin yang datang daripada Mekah, bila mereka dah bergaul dengan orang Yahudi ni, dia akan ada kesan lah kan. Dia akan sebahagian terpengaruh dengan kesan amalan Yahudi ni. Sebab bagi masyarakat Arab di Madinah, orang Yahudi ni berada di kedudukan yang mereka sangat hormat orang Yahudi, sebab orang Yahudi terdiri pada orang-orang yang ada ilmu tentang kitab. Sedangkan pada ketika itu orang Arab tak ada kitab. Jadi mereka ni memandang Yahudi ni dengan kedudukan yang tinggi lah. Jadi amalan Yahudi ni sangat memberi kesan kepada mereka. Jadi termasuklah perkara berkaitan dengan bagaimana pergaulan ketika mana seorang wanita tu haid. Orang Yahudi, apa dia punya cara interaksi mereka, cara mereka bergaul dengan wanita haid dia? Mereka menjauhi wanita haid. Sampai kalau tersentuh je perempuan haid, maka orang yang sentuh tu akan kena najis. Seolah-olah wanita haid ni najis lah. Macam kita sentuh najis lah kan. Najis kucing ke, najis manusia ke, macam itulah. Kena basuh. Kan? So itu saya katakan tadi, bila Allah menceritakan tentang haid ni, Allah tak sebut darah haid, tapi Allah sebut tempat keluarnya haid sahaja. Yang tu sahaja yang kena jauh. Yang Allah akan kata selepas itu, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Okay.
iaitu pada tempat keluarnya, maka hendaklah kamu jauhi wanita itu hanya pada tempat keluar darah haid itu saja. Yang lain tidak menjadi masalah kan, nak tidur, nak makan sekali, nak makan satu pinggan. Orang Yahudi ni kalau yang ekstrim lagi, kalau wanita yang haid ni dia akan buat satu kemah, duduklah dalam kemah tu, dia akan pakai semua barang-barang, pinggan, sudu, mangkuk, semua pakai buang. Orang lain tak boleh guna dah, tak boleh basuh pun. Kena pakai buang je sebab dia kira najis. Allahu Akbar. Itulah kan. Dan bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani pula tak ada satu pandangan yang jelas. Mereka kadang-kadang terikut dengan orang Yahudi. Dan begitulah yang memberi kesan kepada kabilah Arab juga. Maka mereka membenci wanita ketika wanita tersebut berada dalam keadaan haid. Tak kisahlah wanita tu siapa sekalipun. Tu parah lah kan. Okey. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dalam ayat ni, kalau kita tengok dalam ayat kita baca ni, balik pada ayat ni. Okey. Jadi Allah merakamkan persoalanlah mereka bertanya kepada kamu tentang wanita haid, tetapi dekat sini Allah lebih menjurus kepada bukan wanita haid, tapi yang Allah nak bagi fokus kepada tempat keluarnya darah. Okay. Kemudian Allah perintahkan Nabi SAW untuk menjawab persoalan mereka ni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, beritahulah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya, huwa, darah tu, huwa adhan. Maksudnya okey, sekejap saya tunjuk mana ya. Okey. Ni kalau kita sebut dam ni darah kalau orang pergi haji dia tahulah dam kan. Dam tu sebenarnya darah yang dialirkan kerana melakukan haji tamattu' dan sebagainya, kena bayar dam. Dam ni sebenarnya darah, itu menyembelih seekor haiwan, iaitu kambing lah kan. Okey, damul haid adalah darah haid. Okey. Okey, mereka fokus kepada wanita tu secara umumnya lah, tetapi Allah tak nak fokus kepada wanita sebab bukan itu yang sebenarnya yang dia bicarakan, tetapi tempat di mana keluarnya darah tadi. Okey. Mahir, sebab tu Allah guna perkataan mahir. Okey. Mahid ni dia boleh pergi kepada keadaan ketika haid, sepanjang tempoh haid tu, ataupun waktu haid tu, keadaan wanita tadilah. Ini keadaan wanita, maksud fizikal wanita tu sendiri. Kemudian waktu wanita tu haid, sebab dia berbeza-beza kan. Ada orang 7 hari, ada 8 hari. Keadaan wanita yang haid juga berbeza-beza. Mood dia, hormon yang berbeza, hormon yang bertukar dan sebagainya. Jadi perkataan mahid ni dia ada 3 maksud ni. Itulah tentang ketepatan perkataan Al-Quran yang kita panggil mukjizat. Sebab tu dia tak pakai perkataan haid, dia pakai perkataan mahid. Dia menggambar keadaan haid. Wanita tadi dalam keadaan haid. Keadaan haid ni dia boleh pergi kepada emosi, kepada fizikal, kepada darah tu sendiri. Sebab darah tu juga dia ada warna yang berbagai-bagai kan. Dia ada warna merah gelap, kemudian ada warna merah terang kan. Ada merah yang cair. Itu pernah tengok tak? Sebab dia akan menentukan hukum-hukum mana berkaitan dengan darah tu. Keadaan haid, kemudian waktu dia, kemudian tempat keluarnya darah tadi. Tadi sudah sebut satu je kan, tempat keluar darah. Tetapi perkataan mahid ni dia boleh pergi kepada 3 maksud ni. Sebab tu Allah kata fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi fil mahid tu merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Kenapa diperintahkan Allah supaya menjauhi, menjauhi maksudnya tidak menggauli wanita itu
Kenapa dilarang? Yang dilarang adalah untuk melakukan hubungan kelamin lah, tu yang dilarang. Dilarang di tempat keluarnya darah. Tetapi Allah nak menggambarkan wanita tadi kenapa dilarang untuk mengadakan hubungan kelamin pada tempoh ini, kerana keadaan wanita tadi tu dengan perubahan hormon, darah yang keluar itu membawa kuman-kuman, jadi itu yang ada keseluruhannya. Cuma dalam perkataan mahid tu maksudnya memberikan ketiga-tiga maksud ni, tetapi secara mendalam kamu kena buat kajian lah. Kajian. Tapi kalau beriman, kalau orang beriman, dia tak akan tanyalah kenapa dan mengapa dan sebagainya. Okay. Kemudian Nabi SAW sendiri adalah merupakan manusia yang mengamalkan ayat ni. Maksudnya orang tertanya-tanya juga. Jadi Habib macam mana? Bercakap boleh. Jadi Nabi SAW dalam kehidupannya bersama dengan isteri-isterinya ketika mereka haid, tidak ada yang tidak dilakukan oleh baginda kecuali tidak melakukan, yang dijauhi adalah melakukan hubungan kelamin sahaja. Maksud tidur boleh, makan bersama boleh, tidak perlu diasingkan. Cuma Nabi memahami akan keadaan wanita tadi apabila dalam keadaan haid, mereka mengalami perubahan emosi, waktu yang berbeza daripada seseorang dengan seseorang, dan waktu itu perlu diberi perhatian sebab ia akan mengakibatkan hukum hakam bila nak berhenti solat, bila nak mula mandi wajib, sebab suami bertanggungjawab untuk memberikan panduan kepada isteri. Kalau dia tak boleh bagi panduan, dia kena hantar isteri tu untuk belajar. Itu lebih kan, maksudnya luasnya persoalan tadi tu. Okay. Ni yang saya sebut tadi lah. Okay. Jadi larangan itu apabila dibuat kajian, disebutkan bahawa dia ada mudarat. Dia telah menetapkan bahawa haid itu adalah satu gangguan, kotoran yang memudaratkan. Azar dekat sini adalah gangguan ataupun kotoran juga. Boleh dimaksudkan dengan kotoran. Iaitu perkataan azar tadi. Satu perkataan je ni, azar. Ni. Qul huwa adhan. Adhan ni adalah gangguan, kotoran. Gangguan tu di sudut fizikal lah. Maksud tak sesuai untuk mengadakan hubungan. Tapi maksudnya untuk bercakap, untuk tidur bersama-sama itu tidak menjadi masalah. Dan itu malah akan memberikan kekuatan kepada wanita dalam menstabilkan emosinya ketika mana dia berada dalam tempoh haid. Okay. Dan apa yang dilarang adalah fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maksudnya jauhi wanita tadi, tidak menggaulinya, tidak melakukan hubungan kelamin pada tempat keluarnya haid tadi. Kemudian ada lagi satu panduannya, wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati mereka dengan tujuan untuk melakukan hubungan hubungan kelamin sehinggalah mereka bersih. Bersih ni adalah satu aturan Allah lah kan. Maksudnya kita tak boleh nak tekan butang nak suruh bersih kan. Maksudnya adalah suatu ketetapan Allah kepada wanita. Bersih ni adalah aturan Allah. Maksudnya yatahurna ni bukan atas kehendak dirinya. Maksudnya kita kata, ya Allah bulan ni tiga hari je lah sebab nak pergi umrah ni kan. Farah. Nak pergi umrah ni. Ataupun bila berada di Mekah, ya Allah bulan ni 2 hari je lah, bagi banyak sikit masa nak tawaf di Baitullah. Sebab dia adalah satu ketentuan Allah. Kena tunggu sampai dia bersih. Tak boleh nak pretend mungkin dah bersih kot kan. Tak boleh. Dia kena ada satu keyakinan bahawa tempoh tu adalah memang tempoh dah suci daripada haid. Okay. Fa'idha tataharna, dan apabila suci maka tatahara ni dia mandi, hadas. Maka di situlah dibenarkan. Maka hendaklah kamu datangi isteri-isteri kamu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir sekali Allah mengatakan
Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada mereka yang banyak kembali kepadanya. Tawwabin ni adalah kembali menurut panduan Allah. Mungkin sebelum tu mereka tidak begitu jelas, jadi ikut sana ikut sini, ikut sana ikut sini, jadi apabila sebab sebelum orang-orang muhajirin ni berhijrah ke Madinah, belum ada lagi hukum hakam ni. Jadi mereka berpandukan kepada apa yang mereka dah biasalah lakukan. Kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran tentang hukum itu, maka di sinilah nak melegakan keresahan mereka. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah sayang kepada mereka yang sentiasa kembali untuk melaksanakan tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga sayang. Kenapa Allah ulang ni? Sebab Allah nak katakan supaya kita, oh ya Allah, sayangnya Allah, sayangnya Allah. Allah ulang perkataan sayang ni. Kita kalau kita sayang, kita akan ulang. Sayangnya Umi kat ni. Sayangnya tak tahu apa kali sayang yang diulang kan. Maksudnya bukan sekali lah. Padahal sekali pun dah cukup kan. Tapi nak tunjukkan betapa sayang tu diulang banyak kali. Jadi ni Allah nak tunjukkan betapa sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Maka Allah ulang perkataan yuhibbu. Maka dia sayang yang berterusan kepada mereka yang sentiasa ingin kembali mengikuti hukum hakam yang Allah SWT telah pun sampaikan melalui Nabi SAW. Dan Allah SWT sangat juga sayang yang berterusan kepada mereka yang sentiasa ingin menyucikan dirinya. Al-mutatahhirin, maksudnya yang sentiasa nak berada dalam keadaan yang suci daripada najis. Tapi bukanlah bermakna Allah tak suka perempuan yang berada dalam haid. Tak. Dekat sini dalam konteks maksudnya Allah nak gambarkan sebab mutatahhirin ni dia merangkumi lelaki dan wanita. Jadi maksudnya lelaki juga Allah nak latih supaya mereka ni bersabar dalam tempoh wanita ataupun isteri mereka berada dalam tempoh haid, maka sekiranya ada keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri, maka mereka akan hadirkan ayat ini bahawa Allah sangat suka kepada mereka yang suka kepada kebersihan, kebersihan luaran dan kebersihan dalaman. Jadi ini antara hukum hakam lah yang ada dalam ayat ni. Okey, Ustazah nak sentuh sedikit, kita ada 5 minit lagi, panjang lah pula. Tentang satu hadis berkaitan dengan Ramadan. Okey, so ni mudarat-mudarat dia lah. Kenapa dilarang mengadakan hubungan kelamin ketika waktu wanita tadi haid. Boleh nanti Ustazah share. Darah haid keluar daripada organ kelamin wanita dan mengenai ovum yang daripadanya terbentuk janin selepas haid selesai dan bercampur dengan air mani lelaki. Jadi tempoh haid ni tidak sesuai. Jadi sekiranya alat kelamin lelaki terkena dan terendam darah tersebut, sebahagiannya boleh masuk ke dalam saluran kelamin lelaki tadi dan menyebabkan berbagai-bagai penyakit. Itu yang telah terbukti di sudut kedoktorannya lah. Dalam Quran tidak disebutkan secara panjang lebar. Okey. Hadis yang Ustazah nak sebutkan malam ni dalam tempoh yang agak terhad ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah menyebutkan, Ustazah baca ni lah, ni mereka yang meriwayatkan hadis lah. Zuhair ibn Harb meriwayatkan kepadaku, Mu'adz bin Hisham meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepadaku. Jadi kat sini ni kalau para ahli hadis mereka akan tengok ada macam family value lah, maksudnya ayah mengajarkan kepada anak. Daripada Yahya ibn Kathir beliau berkata Abu Salamah ibn Abdul Rahman menceritakan kepada kami bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahu mereka bahawa Rasulullah, maksudnya mereka ni sangat-sangat memberi perhatian yang besar dalam menyampaikan ilmu. Dan mereka ingat daripada siapa mereka ambil ilmu tu. Sebab penting kita tahu ilmu tu kita ambil daripada siapa, supaya ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang benar. Jadi inilah antara sebab kenapa para ahli hadis mereka menyebut daripada siapa mereka ambil. Yang tu kita tak belajar, saya sebut sikit je. Jadi
Apa yang Nabi SAW sebut ni, di antaranya yang kita biasa dengar, man sama, sesiapa yang berpuasa. Ramadana. Rasulullah sebut secara jelas bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan yang benar-benar beriman akan kefarduannya. So bila kita nak beriman dengan kefarduan Ramadan ni, kita kena belajarlah tentang Ramadan, kena buat sedikit ulang kaji tentang rukun-rukun yang berkaitan dengan puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang meningkatkan kedudukan puasa kita, apa yang nak dibuat di dalam bulan Ramadan. Jadi ini termasuk dalam iman. Kemudian selain daripada imanan, wahtisaban. Ihtisaban ni maksudnya dalam satu masa kita ada banyak benda yang kita boleh buat. Jadi kita nak pilih mana satu nak buat pada ketika itu. Jadi kita kena pilih yang paling banyak pahala. Yang paling banyak pahala. Jadi yang tu kena ada ilmu lah. Ihtisab ni maksudnya kita berkira-kira betul dalam bulan puasa ni. Untuk melakukan apa saja yang memang memberi pulangan yang maksimal kepada kita. Sebab tempoh dia sangat singkat. Jadi Allah kata ghufira lahu. Sebab kalau saya tak pandai, tak apalah, pilih je yang mana-mana. Kan? Dan kita berdoa kepada Allah agar yang kita pilih tu adalah yang paling baik untuk kita. Kalau mungkin juga nak kepastian, mungkin boleh tanyalah. Ghufira, maka Allah di sini akan diampunkan. Kenapa Allah tak kata ghafara? Ini nak menunjukkan bahawa sudah pasti diampunkan baginya, bagi yang berpuasa tu, ma taqaddama min dhanbi, apa-apa sahaja yang dosanya yang telah lalu. Dosanya yang telah lalu akan terampun. Kemudian Nabi SAW tambah lagi, waman qama lailatul qadri. Tak cukup berpuasa di siang hari, kena tambah lagi qama. Daripada sinilah kita dapat qiyam. Qiyam pada bulan malam-malam Ramadan, terutamanya pada malam Lailatul Qadri. Waman qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Juga Allah janjikan diampunkan baginya dosa yang lalu. Okey, kita nak ringkas. Okay, apa maksud iman? Imanan kat situ puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas kerana Allah. Lalu dosa diampunkan. Jangan ada kerana lain lah. Pun tak ada sebab kita nak puasa kerana lain kan. Kemudian hidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan pahala, lalu dosa diampunkan. Okay, kat sini kita sebab tak tahu malam Lailatul Qadar kan. Jadi setiap malam bagi kita adalah malam Lailatul Qadar. Mudah. Kan? Jadi tak akan miss lah. Daripada malam pertama, malam ni malam apa? Bagi kita malam Lailatul Qadar. Sampailah malam terakhir itu malam 30 Ramadan tu juga malam Lailatul Qadar. Sebab kita tidak diberitahu bila malam Lailatul Qadar. So Zah, kalau saya nak ambil 10 akhir Ramadan sahaja, nak menggandakan boleh, tidak menjadi masalah. Sebab itu antara beberapa hadis yang zoom kepada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Okay. Intinya ibadat mesti dibuat dengan iman plus ikhlas, digabungkan dengan ikhlas, keimanan dengan keikhlasan, maka barulah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ringkas lah. So kalau kita boleh ingat satu hadis ni pun sangat besar lah kedudukan kita di sisi Allah. Okay. Ni tentang puasa. Dan jangan kita lupa, maksudnya semua amalan fardu pada bulan Ramadan, maksudnya salat dan sebagainya, kita buatlah dengan yang terbaik. Sekarang ni maksudnya kita dah mula dah lah kan. Para sahabat mereka mula nak sambut Ramadan ni 6 bulan sebelum Ramadan. Kita 6 hari kan. Tak apalah. Itu tidak menjadi masalah kan. Jadi 6 hari ni semua yang kita buat, semua yang kita buat, contohnya kita buat yang paling baik. Katalah nak apa? Nak tolong orang, tolong yang paling baik dalam bermula pada bulan Sya'ban ni. Sehinggalah maksudnya bila masuk je Ramadan kita dah ada gear dah kan. Bukan nak masuk Ramadan baru nak mula. Tak. Jadi apa yang saya sebut tadi, pertama sekali adalah puasa. Dan jangan lupa juga perkara yang kita lakukan sebelum puasa, iaitu salat fardu 5 waktu. Yang tu ada di
adalah keutamaan sebab kita gabungkan kefarduan dalam bulan Ramadan, kefarduan salat fardu, kefarduan puasa Ramadan juga adalah fardu. Kemudian yang lain-lain tu adalah sunat. Jadi yang fardu ni memang kena buat cara yang paling baik seumur hidup kita. Jadi salat, kalau tak tahu lagi sebahagian daripada bacaan salat dah kena mula dah tengok supaya kita tahu setiap bacaan dalam salat. Dan kita bila kita baca bacaan-bacaan itu, kita sedar bahawa apa yang sebenarnya kita sebutkan, apa maknanya dan sebagainya. Dan rukuk sujud kita adalah rukuk sujud yang paling sempurna, yang paling terbaik lah, yang kita dapat lakukan pada setiap rukuk dan sujud kita ketika mana kita berada di bulan Ramadan. Semoga ia memberi kesan sepanjang hayat kita dengan melaksanakan apa yang Allah SWT sediakan kepada kita pada bulan Ramadan. Jadi selain daripada itu adalah Al-Quran lah. Itu Al-Quran jangan tinggal. Jadi Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan, terutamanya dalam salat, agar dapat kita fahamlah. Saya nak tunjuk satu nanti insya-Allah satu page yang kita boleh tengok. Dia panggil ODOP Quran. Dia panggil yang ni one day one page. Ni dalam bahasa Melayu. Nampak ke yang saya tunjuk ni? Dekat sini kita boleh dengar secara audio setiap muka surat. Nanti boleh dengar lah. So bila kita katalah kita baca muka surat berapa, kita nak tahu muka surat ni tentang apa ya. Kita boleh buka ni satu hari satu lembar ni. Kita boleh dengar. Kita boleh dengar apa yang ada dalam muka surat tu. Jadi ini sebahagian daripada cara untuk kita menambahkan lagi hubungan kita dengan Al-Quran lah. Jadi ini antara yang saya boleh cadangkan untuk kita cuba melaksanakannya. Kita tak perlu tergesa-gesa. Maksudnya kalau kita dapat berapa muka surat sahaja, kita bersyukur kepada Allah. Sebab ia penanda kepada bagaimana kita cuba untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, dan kita tak boleh nak bandingkan dengan orang lain. Maksudnya kita boleh banding untuk dapat semangat, tapi bukan untuk merendahkan lagi kita punya motivasi, tak. Maksudnya kalau kita banding tu, saya boleh buat dengan lebih baik, tu tak apalah. Tapi jangan kata, kamu dah boleh 10 je, saya baru 1 saja. Dia macam semangat tu dah kurang kan? Jangan. Maksudnya apa saja yang kita dapat, kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan cara tu, moga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah bukan saja di bulan Ramadan, kepada bulan-bulan seterusnya sampai kita mati. Sampai kita mati. Jadi banyaklah yang kita dapat. Kalau yang bukan ni pun mungkin ada program-program lain yang kita boleh ikuti untuk kita lebih memahami, walaupun sedikit tapi konsisten setiap hari. Jadi saya ingat itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Ustazah mengambil kesempatan untuk memohon kemaafan sekiranya ada apa-apa kesalahan yang Ustazah lakukan. Ada tutur bicara yang kemungkinan tidak disenangi. Kita tak tahu kan, kadang-kadang bila kita bercakap ada perkara-perkara yang kita tak sedar bahawa itu satu yang mengguris hati dan sebagainya. Kalau ada, Ustazah mohon kemaafan. Apa yang baik itu daripada Allah. Apa yang Ustazah lakukan ini tidaklah untuk mendapat apa-apa pujian, tetapi untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang Ustazah pelajari sikit sebanyak dalam keterbatasan waktu yang ada, supaya kita sama-sama dapat menikmati nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita itu Al-Quran. Tidak ada yang lebih besar
selain daripada nikmat iman, maksudnya nikmat Allah kurniakan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ini adalah kata-kata Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan untuk kita baca dan untuk kita fahami dan untuk menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan. Jadi itu sahaja. Jadi insya-Allah kita akhiri dengan doa, sedikit doa, supaya Allah memberkati kehidupan kita dan kehidupan yang seterusnya lah, terutamanya pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، لك مخبتا إليك أواها منيبا. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لساننا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. Ya Allah, bantulah kami dan janganlah Engkau bantu yang lain ke atas kami. Menangkanlah kami dan janganlah Engkau menangkan yang lain ke atas kami. Tumpaskanlah musuh-musuh kami dan jangan Engkau berikan musuh menumpaskan kami. Berikanlah petunjuk kepada kami dan mudahkanlah petunjuk itu untuk kami. Dan bantulah kami terhadap orang yang membuat penganiayaan ke atas diri kami, ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa bersyukur kepadamu, sentiasa mengingatimu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu. Sentiasa khusyuk dan tunduk kepadamu, ya Allah. Merendah diri dan dalam bertaubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimalah taubat kami. Sucikanlah kami daripada kesalahan-kesalahan kami. Terimalah permintaan kami. Teguhkanlah hujah-hujah kami terhadap musuh-musuhmu, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada hati-hati kami. Luruskanlah lidah-lidah kami berkata yang benar. Dan lucutkanlah dendam daripada hati-hati kami, ya Allah. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma la qabida lima basabta. Wala basita lima qabadta. Wala hadiya liman adlalta. Wala mudilla liman hadaita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mani'a lima a'taita. Wala muqarriba lima ba'atta. Wala muba'ida lima qarrabta. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. Ya Allah, untukmu segala puji-pujian. Ya Allah, tiada yang dapat menahan apa yang Engkau lepaskan dan tiada yang dapat melepaskan apa yang Engkau tahan.
Tiada yang boleh memberi petunjuk kepada orang yang engkau sesatkan, dan tiada yang boleh menyesatkan orang yang engkau berikan petunjuk. Tiada yang boleh memberi kepada orang yang engkau halang, dan tiada yang boleh menghalang orang yang engkau berikan kepadanya. Tiada yang boleh mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan tiada yang boleh menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah ke atas kami daripada keberkatan-Mu, ya Allah, rahmat-Mu, limpah kurniamu dan rezeki-rezekimu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu nikmat yang berkekalan, yang tidak hilang, malah berterusan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu kenikmatan tak kala kami memerlukan, iaitu tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan kami memohon kepadamu ketenangan di saat ketakutan. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami berlindung kepadamu daripada keburukan yang engkau berikan kepada kami dan daripada keburukan yang engkau larang terhadap kami. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Hiasilah ia di dalam hati kami dan jadikanlah kami benci kepada perkara kekufuran, kefasikan serta maksiat, dan jadilah kami di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, turutkanlah kami dalam mengikuti jejak langkah orang yang saleh tanpa cubaan dan fitnah, ya Allah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan Rasul-Rasul-Mu dan mereka yang menghalang kepada jalan-Mu, dan jadikanlah ke atas mereka bala bencana-Mu dan siksaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, perangilah orang kafir yang diberikan kitab. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang sebenar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa liasatidatina wa liman ahsana ilayna ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Terima kasih Ustazah. Ustazah. Terima kasih, Dan Ustazah. Saya pun minta maaf juga, Ustazah. Sama-sama. Sama-sama. Maaf Sama-sama. Ustazah. Jumpa lagi insyaAllah. Kita lepas Okey. Ramadan insyaAllah. InsyaAllah. ya, insyaAllah. Terima Kak kasih, Ina Ustazah. baru balik daripada rumah anak. Apa Ustazah? Oh, Jaga okey, okey, susu. okey, okey. Tadi tu order balik Okey, tak okey, sempat okey.